Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam podcast untuk calon-calon SPM 2025 bagi mata pelajaran ekonomi. Salam pendidikan berkualiti, salam insan terdidik, negara sejahtera. Bersama-sama saya, sebelum itu nama saya Cikgu Nur Fazliana binti Tahril daripada SMK Siramas. Bersama-sama saya dua orang lagi ahli panel, Cikgu Intan dan juga Cikgu Aida. Sebelum kita mulakan podcast, mari kita berkenalan dulu dengan mereka. Silakan Cikgu Intan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Cikgu Intan Diana Hani binti Abdul Aziz. Saya mengajar di SMK Taman Ihsan. Berapa tahun dah Cikgu? Saya lebih kurang dalam dah 18 tahun jugalah, baru lagi tu. Okey, silakan Cikgu Aida. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Nur Aida binti Abdul Salam, Cikgu Aida, mengajar di SMK Seri Keramat, menjadi guru sudah 22 tahun. Okey, baru lagi juga. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita pada hari ini. Jadi untuk perbincangan ekonomi yang kita akan bawakan pada hari ini, kita nak sentuh dua saja, insyaAllah dua tajuk yang sangat popular dalam SPM percubaan baru-baru ini. Jadi untuk sesi yang pertama, kita nak Cikgu Intan akan memperkenalkan ataupun akan membincangkan kepada kita kemahiran melukis keluk, di mana kemahiran ini perlu dikuasai oleh semua calon. Tapi ramai lagi calon-calon yang melukis keluk, tidak berapa mahir untuk melukis keluk. Jadi boleh tak Cikgu Intan bagi kita cara yang paling mudah untuk calon-calon melukis keluk? Okey. Alright, terima kasih kepada puan moderator kita. Okey, seperti yang sedia maklum, okey, bila sebut ekonomi memang sinonim dengan lukisan keluk. Okey, memang ada topik melibatkan keluk. Okey, biasanya melukis keluk ni kita nak dapat markah lebih mudah lah berbanding dengan kita nak membuat esei kan. Betul. Nak bina ayat. Okey, bila kita melukis je, sebenarnya markah lebih mudah untuk kita dapat. Okey, biasanya dalam peperiksaan, okey, ada terms yang digunakan. Soalan tak direct tanya, okey, sila lukis keluk. Biasanya kita gunakan, betul, calon akan cari perkataan keluk. Tapi sebenarnya dalam exam kalau pelajar nampak, okey, dia ada dengan menggunakan rajah. Betul. Ramai calon dia akan tanya, bila masa kita nak lukis keluk ni cikgu? Sebab soalan dia tak minta. Dia akan tanya. Betul. Bila dia tak lukis keluk, markah kurang, dia akan tanya kita. Masa bila perlu lukis, masa bila tak perlu lukis. Di situ kadang-kadang sayang markah tu. Okey. Itulah. So biasanya bahagian A dia akan direct tanya, okey, dengan menggunakan rajah, okey, jelaskan permintaan, hukum permintaan. Okey, dengan perkataan rajah tu kita dah tahu, bila pelajar ekonomi dah kena tahu yang dia nak kita lukis keluk. Tak semestinya dengan menggunakan perkataan keluk baru kita lukis keluk. Rajah tu sendiri dah merujuk kepada keluk. Tapi biasanya memang keluar perkataan rajah, bukan keluk lah. Kebiasaannya soalan exam dia akan keluar perkataan rajah. So bila rajah, kita tak ada lukisan lain yang kita belajar selama ni kan. Okey, betul. Kalau ekonomi, apa yang kita belajar lukis adalah keluk. Okey. So kita dah tahu dengan adanya perkataan rajah tu, kita akan lukis keluk. Macam mana cara nak lukis keluk tu? Ini yang sebenarnya mudah, tapi ada lagi pelajar yang masih tak kuasai. Belum kuasai. Macam mana cara nak melukis keluk? Okey. So cara-cara kita nak melukis keluk, first kali of course lah mesti ada paksi, harga dan juga paksi kuantiti. Di mana kita dah sedia maklum, paksi harga adalah berada di paksi Y. Seterusnya paksi X adalah kuantiti. Kalau terbalik boleh tak? Biasanya kalau terbalik tu memang salah lah. Salah. Maksudnya kita make sure yang paling penting adalah kita punya paksi sendiri. Paksi harga memang berada di paksi Y. Kita kalau terbalik memang habislah markah. Dan kalau budak saya lah, dia selalu tinggal titik asalan tu.
kosong tu. Inilah menjadi masalah kepada murid-murid yang terlupa nak tulis titik origin kosong tu. Kalau kosong tu tertinggal, maka markah dekat keluk tu awak tak boleh dapat full mark lah. Pun hilang markah juga hilang kan. markah kat situ. So sayang lah. Sedangkan dekat situ kita boleh skor lebih banyak markah. Sebab yang lain semua cantik. Tapi kosong tu, titik asalan tu. So maksudnya murid-murid kena pastikan kita punya paksi, label semua komplit. Tak ada masalah. Okay. So mula dengan lukisan, paksi Y harga, paksi X adalah kuantiti dan juga titik kosong tu, titik origin. Lagi satu cikgu. Kalaulah dalam soalan, kalau kita tengok cikgu punya keluk dia tulis unit. Kalau dalam soalan tu adalah helai ke, kilogram ke, tapi calon tulis juga unit. Salah juga ke? Okey, biasanya dalam soalan dia dah bagi jenis barang kan? Betul. Dia bagi tahulah barang. Kalau barang tu adalah pakaian. Kita dah tahu pakaian menggunakan helai. Tapi kalau calon tulis unit? Okey, biasanya kita terima sebab lah. Dia masih lagi terms dia lah unit helai masih lagi. Masih terima. Okey. Cuma kalau boleh kan, kalau kita nak lebih complete lah markah kita lebih tahulah. Okay, kalau dia bagi durian contohnya kan, kita guna dalam kilogram. Okay, unit tu bergantung jugalah pada situasi. Okay. Kalau dia bagi kuantiti, tu je. Dia tak ada dalam kurungan tu unit helai. Macam mana? Biasanya markah akan berkurangan lah. Kita nak complete set adalah harga mesti ada RM, kuantiti mesti ada unit dekat belakang tu. Okay, biasanya markah akan fokus dekat situ jugalah. Paksi kena complete lah. Alright, seterusnya kita plotkan titik-titik yang ada. Biasanya kalau bahagian A dia akan bagi jadual. Bila bagi jadual, kita plotkan dulu. Okay, bila dah siap plot, kita sambungkan titik-titik tersebut menjadi satu keluk. Alright. So macam kita tengok dekat skrin paparan, kita ada keluk permintaan. Di mana keluk permintaan mesti dilabelkan dengan DD. Okay, kalau tak ada label, tu jadi masalah lagi satulah. Murid akan kehilangan markah. Banyak masalah keluk ya? Bukan masalah murid. Masalah. Okey, senang kan? Murid boleh lukis, cuma kadang-kadang dia tertinggal nak label. Okey, kat situ markah akan hilang. Alasan dia akan bagi lupa. Sebab dia dah excited dapat keluk. Jadi kalaulah kita boleh buat sedikit kesimpulan, untuk lukis keluk ni mesti ada 4 perkara utama. Betul ke? Ada 4 ke? Okey, lebih kurang kita ada 4 lah. Kita kena paksi, harga, paksi kuantiti, titik origin tu yang kosong tu, dan juga kita punya label D dan D. Itu kalau keluk permintaan lah, kita dah tahu memang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Dan kita tahu juga dia mengikut hukum permintaan. Harga meningkat, kuantiti menurun. Hubungan antara harga dan kuantiti adalah songsang lah. Itu kalau keluk permintaan. Kalau keluk penawaran, contoh ada di skrin. Alright, sama juga ada harga, paksi kuantiti, titik origin dan juga dia mencerun ke atas. Dari kiri ke kanan. Dan juga label SS. Alright. Itu untuk lukisan keluk. Cikgu Intan, katakanlah dia tak nampak plotnya tu kan, bila biasa dia akan bagi jadual. Daripada jadual soalan suruh lukis keluk, DD ke SS ke, kita nampak garis lurus je. Kita tak nampak apa dia punya plot tu. Diterima ke tak? Ya betul. Dia lukis pakai pensil yang tajam. Betul. Bila kita query, dia akan tanya, nampak ni cikgu? Kita tak nampak. Sebenarnya kalau ikutkan dalam jadual, dia dalam soalan dia dah beri jadual, seeloknya kita kena plot betul-betul bagi nampak jelas bahawa mereka dah tahu kuantiti berapa, harga berapa, dia dah titikkan betul-betul. So maknanya jelaskan cikgu nak bagi dia jelas tu macam mana cikgu? Maksudnya kita kena hitamkan betul-betul lah. Kalau pangkah boleh cikgu pangkah? Boleh. Pangkah pun boleh lah. Maksudnya itu plot lah tu. Dikira bawah plot jugalah. Maknanya dia tidak, orang kata dia tak lakar macam tu je. Itu kalau soalan beri jadual.
Tapi kalau soalan biasa bahagian B kan, biasanya lah kan dia tak bagi jadual. Betul. Dia menggunakan rajah. Itu kita boleh lebih santai lah sebab dia tak ada jadual. Dia melakar lah. Dia lebih pada lakaran. Kita terus buat garisan sahaja. Okay. Itu apa-apa hal bergantung kepada soalan. Tapi tadi ni saya lebih fokus kepada melukis keluk berdasarkan jadual yang diberikan dalam soalan. Okay. Jadi tadi Cikgu Intan dah hurai keluk penawaran, keluk permintaan. Soalan keluk ni juga berada di bahagian B. Macam Cikgu Intan cakap tadi kan? Okey. Tapi bahagian B markah dia lebih banyak berbanding bahagian A. Bahagian A kalau keluar soalan keluk mungkin 5 markah, 4 markah kan? Jadi untuk bahagian B kebiasaannya soalan keluk dia akan pergi pada 7 markah. Banyak tu. Kita dapat kita tadi dah bagi tips nak lukis ada 4 benda kena ingat. Jadi sekarang macam mana nak tambah lagi 3 markah tu untuk bahagian B supaya dapat markah penuh? Okey. Soalan ini biasanya bahagian B, alright, dia markah dia lebih banyak. Biasanya kita melukis dan juga kita perlu huraikan apa yang kita lukis. Betul. Okey. Biasanya dalam soalan bahagian B dia ada 2 keadaan lah. Sama ada dia akan tanya, dia bagi satu situasi ataupun stimulus, dia akan tanya kesan kepada permintaan atau penawaran. Itu biasanya untuk situasi yang pertama lah, keadaan yang pertama, kesan ke atas permintaan atau penawaran. Kalau dia tanya kesan ke atas permintaan atau penawaran, keluk yang kita baru ulang kaji tadilah. Ya. Kesan. Contohnya kesan ke atas permintaan. Bila minta perkataan permintaan, kita akan melukis keluk sama ada dia boleh bergerak ke kanan ataupun lukisan keluk tu boleh bergerak ke kiri. Dia bergantung pada situasi, pada soalan yang ditanya lah. So kita kena baca stimulus ataupun maklumat yang diberikan. Kita tahu permintaan tu bertambah ataupun permintaan tu berkurangan. Bahayanya soalan keluk ni dekat murid, bila keluk tu salah, huraian tu semua memang akan hilang markah kan cikgu? Dia bergantung kepada huraian yang diberikan. Ada setengah huraian yang walaupun keluk dah salah ni. Keluk dia lukis dah salah ni cikgu. Kalau keluk totally out lah. Kalau totally salah, dah salah lah jawapannya. Sebab dia huraian dia berdasarkan keluk yang dilukis. Contohlah kalau soalan tu tanya apa kesan ke atas permintaan, calon lukis keluk penawaran. Itu totally salah lah kan. Huraiannya pun hilang habis lah. Huraian yang dihuraikan apa yang dilukis tu memang salah lah. Sebab dah memang jelas dalam tu minta permintaan, lukis penawaran, dah memang totally salah. Tapi kalau dia minta, ni saya mencelas sikit lah. Kalau dia minta permintaan, salah, pelajar memang lukis permintaan tapi tak menepati. Tapi akan ada 1-2 huraian yang kita boleh terima. Walaupun tak semua, masih lagi ada markah, tak hilang semua. Tapi kalau dari permintaan pada penawaran tu memang totally salah lah. Tapi kalau masih lagi dalam konteks permintaan tapi salah permintaan tersebut, ada huraian 1-2 tu kita boleh bagi, dapatlah markah. Jadi membantu juga daripada hilang terus. Tak adalah kecewa sangat. Sebab kita tengok kat sini ada 2 keluk, sama ada dia bergerak ke kiri ke kanan ataupun dia pergerakan di sepanjang keluk. Kalau kita tengok dalam screen tu, dia punya keluk satu je. Tapi perubahan titik tu nanti sama ada pergerakan dia tak ke atas pasti atau ke bawah. Dia tak pasti nak lukis keluk atas ke keluk bawah ni. Dia tak pasti masa ada sama masa bila dia nak guna kanan, kiri atau pergerakan yang itu sepanjang cikgu keluk. ada tips tak? Macam mana dia nak pastikan saya betul ni lukis keluk permintaan tapi atas ke bawah saya nak lukis ni? Biasanya itu sebabnya kita kena baca soalan betul-betul. Kan kita ada belajar 2 penentu permintaan. Betul. Kita ada harga barang itu dan juga bukan harga barang itu. Kalau soalan tu kita nampak dia melibatkan perubahan harga. Kalau berlaku perubahan harga, memang kita guna keluk yang bawah tu. Maksudnya pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan. Kita nampak harga tu berubah kan, naik ke turun. Tapi kalau soalan diberikan
perubahan kuantiti berlaku bukan disebabkan harga barang, mungkin sebab-sebab lain, contoh pendapatan dia bertambah. Okey, mungkin Cita disebabkan rasa, cita rasa musim. individu. Okey, kita akan gunakan lukisan yang di atas. Tapi jangan gerak dua-dua pula. Sama ada kita kena pilih lah. Kalau Sama gerak ada, dua-dua tak boleh ke? salah juga. Lah. Biasanya kita akan soalan dia akan kalau calon gerak dua-dua ni cikgu. Kalau tu memang salah lah. Dia salah tak ada juga. pendirian lah. Okey. Dia tak tahu, dia agak-agak je kan. Dia dah Okey. boleh gerakkan keluk ke kanan ataupun keluk ke kiri. Dia tak tahu sebenarnya mana, dia test. Dia nak Gerak sajalah. satu je lah, Cuba cuba. elakkan untuk cikgu memilih jawapan. Baru tahu. Maksudnya kalau calon dia nak macam calon, Dia tak tahu, dia gamble je. ya. Jangan bagi cikgu memilih. Jadi itu akan menyebabkan calon hilang markah semualah. Ya, dia akan dikategorikan sebagai tiada pendirian. Sebab dia kena confirm keluk tu nak bergerak ke kanan ataupun bergerak ke kiri. Kalau dia lukis dua-dua pun tak boleh juga cikgu. Tak boleh lah. Dua-dua pun tak boleh, kiri kanan pun tak boleh. Jadi jawapan yang sebenar je lah kita terima ni. Pendek kata. Biasakan diri dengan terus jawapan yang betul. Jangan bagi cikgu tersebut memilih. Terima Okay, kasih. so calon-calon SPM kena fahamlah. Okey, soalan yang ditanya menyebabkan permintaan tu makin banyak ataupun permintaan tu makin sedikit. So kalau makin banyak, kita gerakkan keluk ke kanan. Kalau permintaan tu makin sedikit, kita akan gerakkan ke kiri. Make sure jangan lukis banyak-banyak. Cukuplah pergerakan tu satu je ya. Okey. Itu contoh untuk itu tadi kita permintaan. melukis kan. Kita lukis tapi cikgu belum huraikan lagi ni. Nak dapat markah penuh. Saya nak dapat markah penuh ni. Calon-calon nak dapat markah penuh. Jadi boleh tak cikgu huraikan juga? Lepas lukis keluk, kita nak kena buat huraian. Boleh tak cikgu bagi tips huraian yang paling minima calon boleh buat, yang boleh bantu dia untuk dapat markah penuh? Maksudnya huraian paling sedikit lah kalau dia memang tak boleh nak jawab. Kalau yang berlebihan tu kita dah tahulah. Okey, first kali berbalik kepada soalan. Bila baca soalan kita dah kenal pasti. Okey, ini melibatkan permintaan atau penawaran. Okey, kalau kita dah tahu, contohlah. Kita sekarang ni kita baca soalan, kita tengok contoh kesan kepada penawaran. Kita dah tahu penawaran keluk mesti mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey. So kalau awak dah lukis, biasanya markah untuk lukisan keluk 3 ke 4 markah. Betul. Selebihnya adalah huraian kepada keluk yang kamu lukis. So mula-mula kamu ceritalah, ini kalau kesan kat atas penawarannya. Kita cerita bahawa kita bagi tahulah keluk akan beralih ke kanan jika kuantiti penawaran bertambah. Okey, so kita dah bagi tahu bertambah dari berapa ke berapa. Okey, mungkin daripada 10 unit ke 15 unit. Okey, pertambahan ini disebabkan oleh apa? Kalau kita nak gunakan keluk yang pertama yang di atas tu, harga tidak berubah. Okey, pertambahan kuantiti penawaran disebabkan oleh faktor lain selain daripada harga itu sendiri. Itu kalau contoh keluk yang di atas lah, kalau kamu tengok di skrin. Mungkin sebab-sebab lain, mungkin sebab teknologi, tingkat teknologi. Okey, mungkin disebabkan oleh harga faktor-faktor pengeluaran berkurangan. Okey, awak boleh bagi huraian kepada penentu penawaran. Okey. Kalau saya pendekkan, kalau dekat huraian tu saya boleh untuk huraian saya tulis apa yang berlaku pada harga. Ya, betul. Apa yang berlaku pada kuantiti. Ya, betul. Penyebab pergerakan keluk. Ya. 3 benda ni saya tulis. Selamatlah. Selamat. Boleh dapat markah huraian keluk tu lah. Yang Ya. penting kita tahu kenapa keluk tu bergerak ke kanan atau ke kiri. Senang kata dalam tajuk penentu penawaran. Tapi tu kadang-kadang lupa juga cikgu. Jadi kalau saya jadi calon, saya nak tulis apa yang ada nampak kat keluk je. Ya, Apa lagi satu? apa Boleh yang tak lagi wujud? satu cikgu yang kita nampak dekat keluk saja? Selain daripada harga kita nampak bergerak, Harga, meningkat ke menurun, kuantiti naik ke dan turun. keluk tersebut beralih. Keluk beralih keluk ke tu. mana? Okey. Beralih ke kiri, DO D1, DO D2 macam tu. Maksudnya cerita apa yang ada di keluk tersebut. Itu jalan paling selamat. Kalau memang ingat yang penentu permintaan, alhamdulillah lah. Sekarang cuba cerita
apa yang ada supaya tak hilang markah. Okey, Sebab jadi beralih tu dah confirm dapat markah lah. Nyatakan ke kiri, ke kanan. Ya, betul. Okey, Itu saya benda paling selamat lah. Saya lukis keluk dengan betul. Ada 4 perkara. Ada paksi X, Ya, betul. harga, kuantiti, titik origin, Betul. keluk bergerak dengan betul. betul. Kemudian huraian saya ambil apa berlaku pada dilukis. harga, Ya. apa berlaku pada Kuantiti. kuantiti dan apa Keluk beralih ke mana? pergerakan keluk tersebut. Okey. Ya. Jadi insya-Allah markah penuh untuk keluk saya. InsyaAllah. Itu kalau itu keadaan yang pertama. Soalan bahagian B dia boleh ada 2 keadaan. Ya. Sekarang ni kita nak tengok keadaan kedua. Okey, dia melibatkan kesan terhadap pasaran. Okey. Sekarang ni wording pasaran tu, okey, kita kena tahu dalam pasaran, biasalah kalau kita pergi pasar pun kita dah tahu dalam tu mesti ada pembeli dan penjual. So pembeli tu kita tahu dia melibatkan permintaan, penjual tu dia melibatkan Penawaran. So bila adanya permintaan dan penawaran, inilah adanya keluk keseimbangan pasaran. Okey, bila ada perkataan pasaran kita ingat ada DD dan ada SS. So murid kena tahu mereka kena lukis keluk pasaran. Ada permintaan, ada penawaran. Okey. So itu adalah basic. Awak lukis itu saja confirm ada markah. Sekurang-kurangnya ada 2 markah. Satu paksi. Okey, maaflah dalam slide saya tu tertinggal pula paksi titik origin. Titik origin. Sepatutnya ada kosong kat situ. Kita tinggal, maaf kat situ. Alright, so paksi mungkin dapat 1 markah. Semua label betul, ada harga RM, ada kuantiti dalam bentuk dalam unit lah. Okey, awak lukis keluk pasaran, maksudnya ada permintaan, ada penawaran pun dah dapat 1 markah. Belum gerak lagi ya? Belum gerak apa-apa lagi. Hanya lukis paksi X dan X. Okey. Okey, make sure ada E kosong. Titik Label keseimbangan. mesti ada. Kalau label tak ada pun mungkin awak akan hilang markah nanti. Okey. So bila kita balik pada soalan, dia minta jelaskan kesan terhadap pasaran. Okay, kita kena tengok pula dalam soalan yang diberikan apa yang akan bergerak. Dia melibatkan permintaan ataupun dia melibatkan penawaran. Kalau macam tu cikgu, cuba kita terus lukislah, kita buat amali. Okey, saya bagi satu isu yang memang berlaku pada hari inilah, di mana kerajaan memang memberikan bantuan mai kasih kepada rakyat Malaysia. Jadi macam mana kalau dia tanya apakah kesan kepada pasaran? Macam mana saya nak lukis? Kita pasal mai kasih. Saya harap murid pun dah okey. Bagi menjawab isu yang telah dinyatakan tadi, mai kasih, yang kita dah tahu tadi kan, bila mai kasih isi rumah dapat pendapatan tambahan ataupun dapat duit tambahan, okey, menyebabkan permintaan terhadap barangan akan bertambah. Okey, kalau kita nak lukis, okey, kita nak jawab soalan menggunakan keluk, alright. Macam biasa kita dah tahu bila kesan terhadap pasaran. Okey, soalan minta, okey, jelaskan kesan terhadap pasangan barangan. Alright, setelah isi rumah mendapat bantuan daripada kerajaan, iaitu mai kasih lah. Okey, first kali pelajar-pelajar, murid-murid kena melukis keluk apa? Keluk keseimbangan, di mana kita ada keluk permintaan, okey, dan juga kita ada keluk penawaran. Okey, keluk permintaan dan keluk penawaran. Okey, dan juga kita tahu bila bersilangnya keluk permintaan dan keluk penawaran, okey, kita akan tahu dia melibatkan keseimbangan pasaran. So kita label dengan E. Okey, dan juga kita tarik bawah macam biasa, ini melibatkan kuantiti kosong. Okey. Seterusnya kita ada harga kosong. Okey. So bila pelajar, okey, murid-murid melukis keluk ini sahaja, kemungkinan dah dapat 2 markah. Markah yang pertama dekat mana tu? First adalah Paksi. kita punya paksi. Okey. Harga RM, titik origin, okey, dan juga kuantiti unit. Okey, so complete kita punya paksi, dan juga awak melukis keluk keseimbangan pasaran. Maknanya keluk asal pun dah dapat markah dah. Ya, baru cerita pasal keadaan keluk keseimbangan pasaran. Okey. So, ini adalah gambaran yang mana awak kena lukis sebelum kita tengok kesan terhadap pasaran.
Bila dapat duit mai kasih, kuasa beli meningkat, okey, menyebabkan permintaan barangan meningkat. So bila permintaan barangan meningkat, okey, kita tahu keluk permintaan yang akan bergerak. Okey, keluk SS ni jangan usik apa-apa sebab bantuan yang diterima oleh isi rumah hanya melibatkan kesan ke atas permintaan. Okey. So, keluk permintaan kita ni keluk asal. Alright, kita akan gerakkan keluk permintaan ni ke kanan ataupun ke kiri. Kita dah tahu permintaan bertambah. So, dia akan gerakkan ke kanan. Okey, tadi D kosong lah kan? Okey, so dah bergerak ke kanan. So, kita label dengan D1 dan D1. Okey, nampak? Keluk dah bergerak. Okey, seterusnya kita akan tengok apa? Titik keseimbangan. Okey, titik keseimbangan juga sudah pun berubah daripada E0 ke E1. Okey, seterusnya macam biasa kita tarik. Okey, tengok kita punya kuantiti macam mana. Of course lah kita dah tahu menyebabkan kuantiti akan bertambah. So daripada Q0 berubah menjadi Q1. Okey, apa jadi dengan harga kita? Kita tengok harga kita. Okey, minta maaf ya, dia macam sengit-sengit sikit. Alright. Kalau awak nanti guna pembaris tau. Jangan draw macam tu je. Alright. So P kita juga akan bertambah ataupun meningkat daripada P0 ke P1. Okey, ada lagi yang kita tak habis kat sini. Apa dia? Kita kena lukis anak panah. Okey, macam biasa first kali tadi kita gerakkan keluk permintaan. So anak panah yang pertama adalah D0 ke D1. Seterusnya kita punya kuantiti bertambah. So dari Q0 ke Q1 dan juga harga barang akan meningkat. Sebab ramai buat permintaan, ramai orang nak pergi beli barang, ramai orang nak shopping, secara tak langsung harga barang akan bertambah atau meningkat. Okey, so kesan terhadap pasaran hanya melibatkan satu pergerakan keluk. Awak jangan buat dua-dua keluk pula. Nanti ada setengah murid dia gerakkan pula keluk penawaran. So kat sini kita dah tahu dengan adanya mai kasih, permintaan akan bertambah. So permintaan bertambah, keluk akan bergerak D0 ke D1. Okey, ini baru melukis. Cikgu, tapi kalau untuk soalan ni dia akan bagi kita kertas graf kan? Okey, dia macam ni. Tengok pada soalan. Kadang-kadang dia kata dengan menggunakan rajah, okey, dia akan bagilah graf paper. Tapi kalau soalan rubrik lain lah, contoh kan bagian A. Bagian A. Bagian A memang dia dah bagi dalam soalan. Yes. Sebab bagian A pun memang kita kena jawab dalam buku soalan tersebut. So kertas graf memang di situ. Kalau bahagian B biasa melakar, kita terus lakar je dekat tempat ruangan yang disediakan bahagian B tu. Kita lakar saja dekat situ. Lepas tu saya nak tanya ni, yang titik-titik ni kalau pakai kertas graf perlu lukis tak? Kalau tak lukis tak apa? Okey, kalau menggunakan kertas graf tak ada pun tak apa. Yang penting kita punya plot ni betul. Okey. Okey, ada pergerakan keluk tu semua pemeriksa nampak lah. Kalau tak garis putus-putus, kita tarik je pun betul. Boleh juga. Okey, yang penting ada pergerakan kat situ, maksudnya pemeriksa nampak. Okey, ataupun kalau tengok pada contoh, okey, dalam slide kamu, alright, kita akan boleh nampak jugalah, kita tengok kesan terhadap pasaran tadi, mai kasih tadi, keluk permintaan berubah. Daripada D0 ke D1. Okey, itu contohnya lah. Yang saya lukis tadi tu baru lukisan. Tapi ada setengah bila soalan minta huraikan, so awak kena murid kena huraikan lah apa yang telah dilukis tadi. First kali kita cerita pasal pergerakan keluk. Okey, dia bergerak ke kanan. Satu markah dari D0 ke D1. Okay, yang kedua, kita kata ada perubahan dari segi kuantiti permintaan. Okay. Kuantiti permintaan juga bertambah. Okay, yang ketiga, harga barang. Okay, harga barang macam mana? Tadi bertambah juga dari P0 ke P1. Setelah ada ketiga-tiga huraian tu. Okay, ada lagi tambahan lain lah. Dari segi titik. Okay, titik keseimbangan juga bergerak dari E0 ke E1. Okey.
So complete lah markah kamu jika kamu lukis dengan betul dan juga ada huraian daripada keluk yang kita lukis tadi. Okey. Saya rasa macam keluk ni dah mahir dah. So, okey, jadi tapi saya nak tanya juga. Kalau tadi cikgu bagi tahu tips, cara yang betul. Jadi cikgu boleh juga kongsikan tak? Kalau berdasarkan anak murid cikgu sendiri ataupun kalau cikgu pernah jumpa student-student yang lain, apa kesalahan yang mereka selalu lakukan semasa melukis yang keluk yang kita mesti elakkan? Kalau boleh kita elakkan lah. Okey, untuk keluk, kesalahan yang sering kali saya jumpalah. Okey, yang kesalahan mereka buat, pelajar kita buat adalah first paksi. Paksi tak lengkap. Betul dah dia tulis harga, betul dah dia tulis kuantiti, tapi kadang-kadang RM tu dia lupa. Unit dalam tu lah. RM tu memang sangat penting dan juga yang tak lengkap juga adalah titik origin tu lah. Yang kosong tu memang kadang-kadang memang kita dah biasa praktis buat tapi mungkin careless. Betul. Tengah exam ke apa dia macam nervous. Okey, make sure bila habis lukis awak check balik. Okey. Okey, kat situ memang sayang. Markah awak rugi kat situ kalau awak punya paksi tak lengkap. Okey. Okey, yang kedua label tak ada. Label apa? DB atau SS. Kalau awak dah elok dah lukis tapi awak tak tulis tu keluk apa? Permintaan ke keluk penawaran? So, hilang markah, tak ada label. Kalau label tu dia tulis satu je. Tadi macam cikgu punya keluk semua ada atas, bawah. Dia buat atas je, bawah tak ada. Atas bawah maksudnya hujung-hujung kan. Je. Okay. Dia ada satu je D kat atas. Jadi terima tak biasanya? Kalau kat sekolah, dekat sekolah lah kita menanda. Okey, kalau D sahaja biasanya diterimalah. Sebab dia melibatkan at least kita tahu ini permintaan. Cuma jangan kalau boleh ulang lagi biasakanlah kita buat di atas dan di bawah. Ya, betul. Okey. Yang ketiga, kesalahan tak ada anak panah. Okay. Banyak tadi anak panah sampai 3. Ya, macam tadi melibatkan pasaran. Kalau kita tengok dalam slide pun, okey, perubahan anak panah 3 ni kena ada. Kalau satu je cikgu? Dia satu bergantung pada situasi. Biasanya lah mesti 3. Kebiasaannya kita nak 3. Kita nak tahu perubahan tu biasanya memang melibatkan keluk dan juga harga dan kuantiti. Kena ingat anak panah tu dekat harga, maknanya setiap kali ada perubahan mesti ada pergerakan, adalah anak panah dia. Dan syaratnya anak panah mesti ada dalam keluk. Tak boleh anak panah tu di luar keluk. Kalau luar keluk dah salah juga cikgu. Biasanya kita tak akan terima markah tak diberi kalau anak panah berada di luar. Awak letak dekat sebelah P sana. Luar daripada kawasan keluk. Maksudnya complete set kita tengok dekat skrin kita memang itulah markah sebab kalau tengok buku teks pun dia tak lukis dekat luar. Betul. Apa-apa rujuk. Buku teks memang lukis kat dalam. Refer buku teks. Betul. Okey. So anak panah tu sangat penting supaya tak berlaku pengurangan markah. Okey, anak panah tu memang penting. Okey, yang seterusnya salah pergerakan keluk. Ni kalau melibatkan pergerakan lah. Kalau lukis biasa tak ada masalah. Tapi melibatkan kesan, okey, sepatutnya keluk tu kita dah tahu permintaan bertambah. Awak pergi lukis keluk tu bergerak ke kiri. Pergerakan keluk yang salah. Okey, itu antara kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar. Okey, so make sure lah soalan keluk ni senang nak dapat markah. Yang macam saya cakap tadi kan, senang dapat markah. So pastikan kamu buat dengan betul. Check balik. Bila dah siap, jangan terus tinggalkan macam tu. Okay, check balik betul tak awak punya rajah tu. Okey, jadi untuk membuat sedikit kesimpulan lah bagi untuk soalan-soalan keluk, pastikan setiap kali kita melukis keluk ataupun calon melukis keluk tu adalah berada dalam keadaan yang lengkap. Betul. 4 perkara: paksi harga, kuantiti, titik origin dan juga label pada keluk. Dan untuk mendapat markah yang lengkap untuk bahagian B pula, huraian sekurang-kurangnya kita letak 3 huraian yang nampak daripada keluk, harga, kuantiti dan juga pergerakan keluk tu sendiri. Okey, jadi terima kasih Cikgu Intan. Jadi untuk
Seterusnya, kita sambung perbincangan kita pada hari ini dengan tajuk yang kami akan sentuh oleh Cikgu Aida pula. Okey. Bab yang kita akan sentuh untuk tingkatan 5 pula, yang mana bila kita tengok banyak keluar dalam soalan percubaan SPM baru-baru ni. Iaitu tajuk globalisasi. Betul kan? Okey, jadi boleh tak Cikgu ringkaskan dulu apa yang dibincangkan dalam topik globalisasi ni sebenarnya? Okey, untuk percubaan yang lalu, kita tengok soalan yang banyak. Okey, soalan 3 lah orang kata kan. Bila bahagian A, saya rasa pelajar semua memang dah didedahkan. Okey, soalan 1, bab 1, bab 2, tingkatan 4. Soalan 2, bab 3, bab 4, tingkatan 4. Soalan 3, bab 1, bab 2, tingkatan 5. Betul kan? Okey. Jadi sekarang, kalau kita tengok soalan percubaan yang lalu pun, soalan 3. Yang keluarnya ialah akaun semasa dan analisis. Soalan 3 tajuk bab 1, bab 2, tingkatan 5. Okey, yang ditanya hari tu ialah mengenai akaun semasa. Okey, konsep lebihan dan defisit akaun semasa dan juga analisis penentuan dalam perubahan kadar pertukaran asing. Okey, soalan kita hari tu keluar bahagian A. Dan bahagian B pun ada sentuh juga mengenai tingkatan 5 kalau pelajar murid masih ingatlah, okey, mengenai struktur akaun semasa dalam imbangan pembayaran, bentuk dan tujuan sekatan PAB, okey, struktur akaun semasa dengan dalam imbangan pembayaran, bentuk dan tujuan sekatan PAB, lepas tu blok ekonomi dan perjanjian antara negara ahli. Okey, maknanya itu ialah kita boleh fokuskanlah sebab itu yang ditanya soalan percubaan hari tu. Okey, dan untuk soalan akaun semasa, mungkin ramai murid dia faham, dia tahu, tapi ada juga yang hilang markah sebab tak faham konsep dia. Okey, cumanya hari ni kita cuba fokuslah, saya cuba tekankan untuk akaun semasa dan pertukaran wang asing. Kita cuba fokus yang itu untuk bahagian A. Sebab bagi saya untuk bahagian A, 60 markah. Banyak. Kita fokus, cuba fokus yang bahagian A tu. Sebab saya yakin kalau bahagian B, murid biasa pandai mengarang. Betul, pandai mengarang. Bila bahagian A tu melibatkan fakta, itu memang dah termaktub. Nak tak nak, memang itu jawapan dia. Jadi sayang sebenarnya bila hilang markah. Okey, bila tu, jadi saya ingatkan hari ni kita cuba fokus akaun semasa dan pertukaran wang asing. Okey, betul. Okey, baik cikgu. Kalaulah kita tengok ataupun kita analisis soalan-soalan trial yang telah dikeluarkan untuk 2025, untuk soalan bab ini, bahan stimulus yang diberikan adalah berkaitan dengan mengenal pasti jenis imbangan dagangan ataupun imbangan pembayaran daripada bahan rangsangan atau bahan stimulus. Ya, betul. Okey. Soalan percubaan hari tu kan, soalan 3 kan, soalan 3C. Okey, 3C. Okey, sekarang perkara pertama, murid sebelum jawab soalan kena fahamkan dahulu imbangan pembayaran tu apa. Kan, bila hafal tu yang jadi masalah. Tapi soalan ni, tajuk ni memang masalah cikgu. Boleh bagi yang paling mudah. Tu nak kata tajuk, bukan tajuk favourite sebenarnya. Bukan tajuk favourite, tapi terduduk di bahagian wajib jawab. Bahagian A wajib jawab 60 markah. Kan? Cumanya soalan 3 20 markah lah. Kan? Soalan wajib jawab, bukan favourite, nak tak nak terpaksa tahu, terpaksa faham. Okey. Terpaksalah belajar lebih. Terpaksa, ya betul. Itu betul. Cumanya untuk hari ini kita fokus pada yang itu sebab percubaan pun ditanya. Okey. Okey, kita cuba fokuskan sikit je lah. Okey, untuk imbangan pembayaran, kita kena tahu apa di dalam akaun pembayaran tersebut, imbangan pembayaran tersebut, apa dia. Kalau murid-murid tengok buku teks ke ataupun handout yang cikgu-cikgu sekolah dah bagi, imbangan pembayaran dia ada akaun modal, dia ada akaun semasa, dia ada akaun kewangan. Dia ada 3 adik-beradik tu. Okey, modal, semasa, kewangan. Yang ditanya yang hari percubaan hari tu ialah
yang nombor 2, adik nombor 2, akaun semasa. Saya tak kata kita abaikan modal, kita abaikan kewangan, tak. Sebab kertas satu dia akan tanya semua. Tapi favorite akaun semasa. Untuk kali ini terlebihnya pada akaun semasa. Jadi kita cubalah lebihkan 1% pada akaun semasa tersebut. Okey. So bila kita dah tahu akaun semasa tu di bawah akaun imbangan pembayaran. Dan apa itu akaun semasa? Fahamkan dulu apa itu akaun semasa. Sekarang ni bila faham akaun semasa tu apa, baru boleh jawab. Jawapan tersebut tak terpesong jauh, baru menepati kehendak soalan. Okey, fahamkan dulu akaun semasa tu apa. So bila kita tengok balik, flashback balik, sekarang pun dah sempat lagi, masih ada banyak masa lagi. Refer balik, refresh balik, belik balik akaun semasa tu apa. Fahamkan dahulu. Okey, akaun semasa ni yang kita tahu, dia merekod nilai ekspor, nilai import, barang dan perkhidmatan serta pendapatan negara. So, ingat keyword macam tu je. Akaun semasa ialah akaun yang merekod nilai import, nilai ekspor, barangan dan perkhidmatan serta pendapatan negara. Jadi, dalam akaun semasa, of course akan ada barangan, akaun barang, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan dan pendapatan prima, pendapatan sekunder. So dia ada 4. Kalau hafal apa tadi yang dah patah balik, dah lupa balik. Sekarang ingat tu je, bila akaun semasa merekod nilai import, nilai ekspor, barang dan perkhidmatan, akaun barang, akaun perkhidmatan dan pendapatan negara, akaun pendapatan, pendapatan prima, pendapatan sekunder. So dah ada 4, keywordkan 4 tu. Fahamkan yang itu. Okey, kalau soalan yang lepas, soalan percubaan 3C lepas, kalau tengok pun dia ada bagi petikan kan? Petikan mengenai akaun imbangan akaun semasa. Okey. Soalan tersebut dia dah bagi stimulus dah. Memang jelas dan nyata. Kalau baca barisan soalan baris pertama tu pun dia dah bagi tahu dah. Imbangan akaun semasa Malaysia merekodkan lebihan RM253.4 juta. Gariskan perkataan lebihan tu. Cikgu Intan pun ada sebut tadi. Kadang-kadang dalam stimulus tu dah jelas jawab soalan, jawapan pun dah ada. Kan? Dia dah cakap merekod lebihan. Kalau tengok soalan pun, apakah jenis imbangan akaun semasa tersebut? Jenis imbangan akaun semasa. Baris pertama tu dia dah cakap lebihan. Kan? Jadi murid kena tahulah kita ada berapa jenis tadi tu. Jadi sekarang tu ada 3 jenis kan. Ya, jadi sekarang ayat tu dia dah jawapan dia dah ada dalam baris pertama. Sebab dia dah kata merekod lebihan imbangan akaun semasa lebihan 1 markah. Sebab ayat tu dah jelas dah. Merekod lebihan RM253.4 juta. Bila dia tanya jenis imbangan akaun semasa lebihan. Sebab kita ada lebihan dan defisit aja. Jadi 2 benda tu je. Dan keseimbangan kan, seimbang. Jadi cikgu, kalaulah saya tak ada idea nak menjawab, saya kena tengok bahan stimulus lah. Jalan dia paling memang selamat. Ada keyword di situ, jawapan di situ. Fahamkan dia punya petikan, dia punya stimulus tu. Betul lah tu. Sebab tu barisan yang pertama tu, lebihan. Okey. So maksudnya murid kita bila dapat tu jangan takut untuk menconteng kertas soalan dia lah. Conteng. Jangan bersih. Ya, betul. Apa yang penting kat situ kan. Ya, betul. Fahamkan dulu. Tanda je. Tak ada masalah. Soalan ni awak punya. Macam tu. Tanda je. Conteng je. So, lebihan. Imbangan, jenis imbangan akaun semasa. Imbangan akaun semasa, lebihan. Tu dah jawapan dah. 1 markah. Okey. In case katakanlah murid tulis lebihan saja. Dia tulis tu je, lebihan. Dah. 1 perkataan tu je. Kita terima. Sebab soalan pun dia dah tanya imbangan akaun semasa. Dia dah ada dah kepala cerita dekat situ. Boleh. Jadinya kalau soalan-soalan SPM ni lah sebenarnya cikgu, kalau kita tak ada idea sebagai student ataupun calon yang menjawab tak ada idea, kita tengok je bahan stimulus yang dia bagi. Boleh. Lepas tu kita akan jumpalah jawapan kat dalam tu sebenarnya. Ya, betul. Okay. Cari je lah kiranya kita baca maklumat tu. Mesti ada jawapan tersangkut dekat situ kan. Ya, betul. Okay. Cumanya janganlah salin yang panjang-panjang. Jangan salin semua. Ya, betul. Okey.
Dan soalan yang soalan seterusnya ialah, jelaskan imbangan akaun semasa. Ni pun sama jugalah. Fahamkan konsep. Bila kita dah kata tadi lebihan, terus ambil tahu kenapa dia lebih. Jangan takat awak hafal akaun semasa tu apa, jenis-jenis imbangan yang ada, defisit, lebihan, seimbang. Takat tu je. Ambil tahu, ambil cakna kenapa dia lebih. Ambil peduli. Sebab soalan kita dah kena, sebab bila dah, saya faham, biasanya sekarang ni murid dah banyak soalan dia buat. Dah tahu dah pattern dia macam mana. Mesti akan ada anak soalan. Ya, biasakan diri terus cari kenapa berlakunya lebihan akaun semasa. Cari terus. Kalau yang saya yakin soalan ni pun dah dibincang oleh guru-guru dalam kelas, kita cuma flashback balik, tengok balik, peringatkan balik kenapa terjadinya imbangan akaun semasa lebihan. Sebab tadi dah lebihan tadi tu. Ceritalah balik kenapa, apa sebab aliran kewangan akaun semasa masuk melebihi kewangan akaun semasa keluar. Sebab benda positif, mesti pendapatan penerimaan lagi besar dari pembayaran apa yang keluar. So itulah positif dia, lebihan dia. In case katakanlah dah tak ingat sangat kan, katakanlah pelajar cerita pendapatan akaun semasa lagi besar dari pembayaran, boleh tak Cikgu Intan? Dia tak guna perkataan aliran kewangan. Bila menggunakan aliran kewangan tu, maksudnya kita dah tahu akaun semasa tu memang melibatkan pengeluaran duit kan. Memang duit. Kita dah tahu itu melibatkan duit keluar, duit masuk. Ya, betul. Kadang-kadang murid ni kita faham apa dia nak sampaikan. Kita tahu dia nak cerita apa. Tapi kadang-kadang dia ambil masa yang lama. Apa ayat dia nak tulis tu? Itu yang kadang-kadang nak create ayat tu. Nak create ayat tu. Ayat tu masalah. Jadi sikit. katakanlah sebenarnya orang kata memang kita kena biasakan diri kita, biasakan diri masa nak menjawab, gunalah terms yang betul. Aliran kewangan akaun semasa. Sebab benda ni pun memang dah termaktub. Dalam buku pun memang diguna istilah ni. Cuba elakkan dari guna perkataan, sebab kalau pendapatan dan pembayaran, kita nak guna untuk istilah lain. Sekarang ni biasakan diri guna perkataan terms yang betul. Aliran kewangan akaun semasa masuk melebihi aliran kewangan akaun semasa keluar. Jawapan yang next lagi tu ialah imbangan akaun dagangan tambah imbangan akaun perkhidmatan tambah pendapatan prima bersih tambah pendapatan sekunder bersih. Maknanya itu ialah rumus, itu ialah formula. Formula yang murid kena tahulah. Itu ialah formula akaun semasa. Boleh bagi kita terima menunjukkan pelajar tu tahu macam mana nak kira. Kita terima jawapan. Dan sebanyak RM253.4 juta. Macam tadi yang Cikgu Intan cakap tadi. Perkataan amount tu ada dalam stimulus. Ambil je lah. Pun diterima. Kalau dah masa tu, ialah macam Cikgu Intan kata, bila dah masuk Dewan Periksa, nervous kan, dah ingat apa dah. Jadi baca je, tenang, baca je stimulus tu balik. 2534 ada dalam stimulus. Ambil saja. Kiranya kalau soalan ada stimulus ni, kita jangan bonus skip lah. Bonus sebenarnya untuk student. Betul. Janganlah tinggalkan. Sayangnya. Walaupun orang kata kalau tengok kan 2 markah saja. 2 markah tu sangat berharga. Sayang. Yang next tu ialah jelaskan imbangan akaun dagangan bagi suku keempat. Ini memang totally dalam stimulus. Dalam petikan. Tak perlu nak ni pun. Sebab bila dalam petikan tu sebenarnya dia dah komplit. Fahamkan, baca betul-betul, tanda, gariskan. Kalau kita tengok stimulus tadi tu, kan ayat dia. Bila dia tanya jelaskan imbangan tadi tu, nak suku keempat, fokuskan pada suku keempat. Bila fokuskan pada suku keempat, imbangan akaun dagangan suku keempat kurang baik. Sebab kita dah nampak dah, suku ketiga berapa, suku keempat berapa. Tulis je kurang baik. Merosot, boleh. Berbanding dengan suku ketiga. Benda tu memang dah termaktub dalam stimulus. Kita boleh nampak.
Tak perlulah kata nak kira ke apa ke, kita dah nampak dia merosot. Dah dapat satu markah. Ya, betul. Nilai ya, dah dapat satu markah. Sekarang ni cuba selamatkan markah. Sayang sebenarnya. Okey, sebanyak RM 1.9 juta. Tolaklah. Dia kena buat calculation sikit lah ni. Tekan je kalkulator tu. Ya. Jangan risau, jangan takut. Kadang-kadang pelajar ni dia terbawa-bawa matematik hari tu. Sedangkan operasi tambah tolak je kita ni. Tolak je lah. Okey. Okey, yang mana reti kira peratus dapat 5.81%. Okey. Lepas tu lebihan nilai ekspor nampak melebihi dari nilai import nampak semakin kecil. Okey. Ada pelajar yang pernah tanya, dia tak tulis perkataan nilai ekspor nampak. Dia tulis nilai ekspor je. Macam mana tu ya? Macam mana tu? Tak boleh. Sebab kita ada ekspor nampak, ekspor tak nampak. Betul. Sekarang kita dah tahu akaun semasa ini ialah mesti melibatkan ekspor nampak, import nampak. Tu saya kata dalam ekonomi terms tu kena betul. Itu apa kehendak soalan lah. Apa kehendak soalan? Soalan minta barang nampak, ya, kita betul. bagi balik barang nampak. Ya, betul. Jadi jangan cuba nak ringkas-ringkaskan terms tersebut. Sayang. Kan? Okey. Okey, next dia di sini. Okey, next soalan. Okey. Okey, itu ialah akaun semasa lah. Okey. Untuk akaun semasa, cubalah, rasanya murid cubalah buat banyak-banyak. Kalau dah rasa tak cekap tu akaun semasa, ulang balik. Buat balik. Buat latihan banyak-banyak lah topik ni. Sebab kita tahu topik ni kerap kali keluar kan. Dulu kita tak banyak topik ni, sekarang ni dah makin lama makin banyak soalan tu akan keluar. Jadi bila dah faham konsep lebihan, defisit akaun semasa tu, tak ada masalah lah. Sekarang untuk akaun semasa ni, pelajar perlu tahu apa itu akaun semasa. Betul. Okey. Apa pengiraan formula ringkas akaun semasa, lebihan kurangan akaun semasa tersebut. Ambil tahu, ambil cakna kenapa dia jadi lebihan, kenapa dia jadi kurangan. Dengan masa yang ada ni, saya rasa sekarang ni masa kecederaan kot. Kan, masa kecederaan fokus boleh akaun semasa. Terima kasih Cikgu Aida. Tadi lepas dengar penerangan Cikgu Aida tadi, saya rasa macam okey, kita jangan tinggalkan soalan ni. Semua jawapan tu berada di bahan stimulus yang diberikan lah sekurang-kurangnya. Kita takkan hilang markah sebab ada dekat bahan stimulus tu. Okey, jadi kita teruskan lagi dengan soalan, dengan perbincangan pada hari ini untuk topik yang calon suka juga jawab. Cumanya bila dia dah dah salah menjawab di awal, sampai ke akhirnya salah lagi. Dia takkan dapat markah sebab dia macam berkaitan. Agaknya topik apa tu yang kita bila awal dah salah, bawah akan salah? Itu pertukaran wang asing. Ya, betul. Pertukaran mata wang asing. Ramai saya rasa student saya pun suka jawab kadar pertukaran mata wang asing. Tapi bila dia dah mula kira salah atas, bawah habis. Dia berjangkit. Okey, betul. Jadi ada tak cara daripada Cikgu Aida yang paling mudah untuk calon mula mengira tu dah tak salah, jangan salah, supaya yang bawah tu semua betul? Kalau tengok soalan percubaan hari tu pun soalan ada juga keluar kan pasal pertukaran wang asing, betul kan? Dia dah bagi stimulus kalau tak silap saya kan. Okey, untuk pertukaran wang asing ni, first kali murid dia kena faham konsep naik turun pertukaran wang asing tu. Naik turun, nilai tu naik macam mana, betul. Nilai tu turun macam mana. Jujur saya cakap, murid dia paling keliru bila mata wang turun. Contohlah kata, okey, 1 USD RM4. Tahun lepas. Okey, tahun lepas 1 US dollar RM4. Tahun ni 1 US dollar RM3. Jatuh cikgu, dia kata. Betul, biasanya lah. Dia nampak empat, bila nampak 4 kepada 3 jatuh. Oh, tak bagus. Dia mindset dia macam tu. Bila turun tak bagus cikgu. Sebab tak faham konsep lah. Sekarang ni cuba orang kata fahamkan dari segi konsep.
tahun lepas kita kena bagi 4 keping. Tahun ni cuma kita bagi 3 keping. Bagus ke tak bagus? Bagus lah cikgu. Sebab tahun lepas kita bagi 4, tahun ni bagi 3. Dah tu kenapa cakap tak bagus? Lah, kenapa pula? Sebab bila dia tengok 4 pada 3 turun. Bila turun tak bagus. Dia tak faham konsep 4 keping tahun lepas, 3 keping tahun ni. Baguslah. Bila dia tak faham konsep tu, itu yang susah pertukaran tu. Dia hanya nampak pada number dia. Ya, bila dia tengok tahun lepas 4, tahun ni 3, turun sebenarnya cikgu. Bila walaupun nombor tu menurun, sebenarnya bagus untuk ya, betul. Malaysia. Maksudnya kita punya mata wang kita sebenarnya meningkat. Maksudnya terbalik lah. Ya, betul. Nombor tu turun, sebenarnya kita punya nilai mata wang naik. Sekarang ni nak dapatkan tune, nak ubah pemikiran tu. Sekarang ni nak kena orang kata bila turun maknanya bagus. Bagus. Nak kena cakap macam tu. Duit turun, Jangan terpengaruh, bagus. jangan terpedaya, jangan terbuai-buai dengan nombor. bila turun tak bagus. Sekarang ni buatlah hayat macam mana, lagu macam mana yang korang suka. Bila dah turun maknanya bagus. Nilai RM baguslah, naiklah. Lepas tu bila dah naik, cuba ambil tahu. Sebab kita dah tahu soalan dia akan, macam Cikgu Faz cakap tadi, dia akan ada anak-anak dia. Mustahil dia tanya je nilai RM naik turun. Mustahil. Dia akan tanya faktor. Dia akan tanya kenapa. Jadi macam kena ambil tahu. Sebab kita tahu soalan 3 dia akan ada. 3D1, 3D2. 3 ni dia akan ada. Kan? Jadi macam alang-alang dah tahu tu, lebihkan sikit, ambil tahu kenapa kesan bila nilai RM tu naik. Ambil tahu. Soalan akan tak rugi pun sebab manalah tahu bahagian B keluar. Kan, ambil tahu terus. So bila kita dah tahu tadi kita ambil contoh paling mudah lah yang RM4 dengan RM3 tadi tu. Okey, bila tahun lepas RM4, $1 RM4, tahun ni $1 RM3 jatuh, maknanya nilai RM bagus. Nilai RM naik. Jadi bila dah nilai RM naik, permintaan terhadap RM pun meningkatlah. Ramailah orang nak. Sebabnya duit kita bagus. Dan nilai ekspor Malaysia akan menurun. Sebab harga barang tu dah jadi mahal. Ingat macam tu. Bila RM naik, bagus, permintaan RM pun bagus. Bila permintaan RM bagus, nilai ekspor merosot. Sebab harga dia mahal. Terms tu kena betul. Nilai ekspor menurun. Nilai ekspor menurun. Harga barang ekspor mahal. Terms tu kena betul. Nilai turun, harga mahal. Nilai dengan harga mahal. Nilai kita nak sebut tu nilai ekspor ke menurun. Menurun Dan harga ekspor mahal. Kalau harga ekspor naik, harga ekspor nilai ekspor. dia guna perkataan naik. Kadang-kadang student dia macam ekonomi kita dah selalu guna naik turun. Tiba-tiba datang harga mahal murah. Tapi sebab bila harga dia mesti mahal murah. Nilai atau kuantiti. Nilai tu maksudnya jumlah lah. Nilai kuantiti jumlah. Mesti naik turun. Naik ke turun kuantiti? Naik. Harga mahal ke murah? Antara tu je kan? Kan? Sama juga kan kita mula harga dah makin mahal. Orang luar kan. Kita tengok kita punya nilai mata wang dah bagus. So harga barang kita dah jadi lebih mahal untuk mereka lah. So dia dah tahu mahal. Kita tak naklah beli barang daripada Malaysia. Betul. So jadi jumlah import menurun. Sebab orang luar tak nak dah beli barang dekat Malaysia sebab harga dah jadi lebih mahal untuk mereka lah. Sebab RM dah bagus. Bila dah bagus, orang luar mesti tak suka. Itu dia jadi macam yang tadi tu, nilai ekspor turun, harga ekspor mahal. Nilai import meningkat, harga import murah. Dia opposite lah. Ya, betul. Cuba kita tengok ada tak soalan-soalan yang kita betul. boleh Contoh soalan cikgu. Cuba tengok soalan SPM. SPM sebenar ya? SPM sebenar. Soalan SPM sebenar yang lalu. Okey. Kalau kita tengok pattern dia memang macam ni je lah.
Pattern soalan ni kita dah boleh nampak dah. Dia bagi contoh nilai kadar mata wang. Ini yang macam tadi saya cakap tadi tu. Januari 2022, 1 US dollar 4.17 RM. Okey. Jun 2022, US dollar 1 RM RM4.40. Meningkat, betul? Betul. Okay, nombor tu naik lah. Nombor tu naik lah. Nombor naik, hakikatnya nilai mata wang tak kita bagus lah. turun. Tak bagus. Mindset kan macam tu, opposite kan. Cuba je buat jalan cerita tu, jalan cerita kita. Oh, duit naik, meningkat 4.17, 4.4. Tak bagus. Mindset kan macam tu. Buat dulu jalan cerita. Tak apalah, cakaplah dalam hati. Kan? Okey. Okey, kalau kita tengok soalan ni soalan 2023 hari tu. Jacqueline membeli beg tangan berharga US dollar 150 secara dalam talian pada bulan Januari 2022. Dia beli pada 2022. Okey, beli pada 2022, hitung nilai beg tersebut pada nilai RM. Walaupun sekarang ialah Jun, tapi sebab dia beli Januari. So kita kena ambil harga Januari. So ambillah kadar pertukaran pada bulan Januari. So maknanya kalau kita tengok masa tu RM 4.17. Jadi janganlah ambil nilai sekarang kita bulan kita berada. Ambil pada masa kita beli. Pada masa kita beli tu bila? Bulan Januari, ambillah bulan Januari. Ya, betul. Okey. Sekarang bila hitung. Okey, kata tugas tu penting. Okey. Bila hitung mesti ada jalan kerja. Dan jawapan lah, of course lah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, tadi kita beli Januari, kita ambil RM 4.17. US dollar 150. Okey, itu memang dalam soalan. Bahagi US dollar 1. Memang kena tunjuk US dollar 1. Kena tunjuk. Sebab saya tahu, murid dia akan tekan kalkulator, dia terus darab 4.17. Kan? Bila tekan kalkulator, 150 terus darab 4.17. Tekan kalkulator tak apa. Jalan kerja di ruangan jawapan ni kena tunjuk lah. US dollar, jangan 150 saja. Kena maksudnya masukkan unit nilai mata wang unit. Tu kena ada. Ya, betul. Jangan tinggalkan nilai mata wang. Mesti tu US dollar 150 bahagi US dollar 1 darab RM 4.17. Unit kena adalah unit RM, unit US dollar. Okey, sama dengan RM 625.50 2 markah. Yang ini biasanya ramai budak boleh, macam Cikgu Fah cakap tadi lah. Favorite sebenarnya soalan ni. Dia memang favorite. Siapa tak suka duit? Ya, betul. Ya, betul. Setuju sangat. Okey. Tengok yang seterusnya. Okey, soalan 3C2. Okey, bagaimana perubahan kadar pertukaran asing tersebut mempengaruhi imbangan dagangan Malaysia? Okey, maknanya di sini terus ambil tahu. Bila duit tadi kita kata 4.17 berubah kepada 4.4. Okey, bila berlakunya naik, figure yang naik sebenarnya tak bagus RM-nya. Terus ambil tahu kenapa. Okey, kalau kita tengok kat sini, saya pun dah bagi kat situ jawapan dia. Okey, perubahan kadar asing tersebut mempengaruhi imbangan dagangan. Okey, nilai RM ataupun kadar pertukaran asing, mana-mana satu kita boleh guna, RM jatuh. Macam Cikgu Intan cakap tadi, bila dia naik, oppositekan dia, maknanya tak bagus. Bila tak bagus tu maksudnya jatuh. Okey, katakanlah pelajar dia tulis nilai RM jatuh, kita terima. Boleh, ada perkataan jatuh. Ataupun nilai RM menurun, pun terima juga. Terima. Maknanya kita fahamlah konsep turun tersebut. Okey. RM diperlukan lebih banyak untuk membeli US dollar 1. Mungkin tak terfikir kot pelajar untuk ni. Kalau tulis jawapan apa yang awak logik akal tadi itulah. Yang kita sebut pasal import. Kita sebut pasal ekspor. Kalau awak hafal, rezeki terkeluar, tak apa. Tapi cuba ingatkan, sentuh pasal import,
sentuh pasal ekspor. Ya, betul. Benda yang itu bila dia duduk di soalan 3, kita dah tahu dah globalisasi yang Cikgu Faz sebut tadi tu mesti berkaitan dengan import, mesti berkaitan dengan ekspor. Jadinya kalau untuk soalan 3 kertas 2 ni, kalau kita tengoklah Cikgu Aida bagi tadi, jawapan jumpa kat bahan stimulus. Okey. Yang ini pun kita boleh ambil daripada bahan stimulus tu untuk betul. pengiraan. Lepas tu soalan bawah ni berkaitan dengan imbangan dagangan tu, kalau yang tadi pun kita boleh jawab. Yang ini pun kita boleh jawab kalau dia keluar dalam kadar pertukaran asing. Ya, betul. Betul. Okay. Just sekarang ni mindset kena ubah. Tukar rawak asing senang. Betul. Sekarang bila kita kadang-kadang mental block kita tu macam, hai susah ni pertukaran rawak asing ni, susah. Itu yang jadi susah. Sebenarnya pengiraan kan tadi kan bila kira tekan kalkulator, insya-Allah boleh tekan kalkulator. Kira je. Lepas tu ambil tahu bila RM jatuh, apa dia punya jadi dengan implikasi dia. Apa jadi pada imbangan dagangan. Okey, nilai RM jatuh. Itu first untuk selamat, ambil je nilai RM jatuh. Benda paling selamat. Okey. Jadi terima kasih pada Cikgu Aida atas perkongsian untuk bab 1 dan 2 tingkatan 5 yang agaknya asalnya globalisasi ni pelajar dia kalau boleh nak hindari untuk jawab. Tapi kalau ikutkan analisis kita ni tahun ni macam jadi kita kena juga terduduk di bahagian A, terduduk, terjawab, kena terjawab lah. Jadi sebagai bonus lah kepada calon-calon SPM yang sudi menonton kita punya podcast pada hari ini, kita minta sedikit tips daripada Cikgu Intan. Ada tak tips untuk menjawab kertas 2? Paling-paling pun memang kita nak skor markah 40, 50 kalau boleh. Ada tak tips? Terima kasih. Untuk tips sikit lah saya bagi ya. Tak banyak pun. Kita fokus pada kertas 2 kan. Sebab kalau kertas 1 tu jawapan dah diberi. Kita nak pilih je kan. Untuk kertas 2 ni yang pertama sekali kena faham kata tugas. Kata tugas tu contoh macam nyatakan. Kita cuma bagi fakta pendek je. Nyatakan faktor-faktor pengeluaran. So bagi je lah. Tanah, buruh, modal, usahawan. Yang kedua, kata tugas lain kita tahu ada perkataan terangkan. Bila perkataan terangkan, apa yang calon boleh bagi? Mesti ada fakta, mesti ada huraian. Itu kata tugas yang perlu kamu tahulah. Contoh kan, lagi satu kalau bezakan. Kalau beza, biasakan beza ciri yang sama. Kalau kita bagi contoh, slide lagi satu pun bagi contoh. Kalau bagi cerita tentang maksud, perbezaan maksud, lagi satu pun kita bagi maksud. Itu yang pertama, fahami kata tugas. Yang kedua, kita kena tahu kalau nak bagi contoh, konon macam kita nak buat kertas 2, biasa nak goreng jawapan kan. Orang kata goreng lah, nak cuba bagi jawapan lebih banyak. Bagi contoh, make sure contoh yang diberikan adalah contoh yang realistik dan relevan. Awak mesti contoh yang berkaitan lah dengan apa tajuk yang soalan minta. Tidak direka lah. Tak ada reka-reka. Logik akal lah contoh tu. Yang ketiga, biasanya yang tadi lah yang duk cakap stimulus apa benda stimulus tu. Dia tanya apa yang stimulus tu. Stimulus tu sebenarnya dia adalah petikan yang ada dalam soalan, yang dalam kotak. Itulah stimulusnya. Biasanya kalau awak dah blank tak tahu nak jawab apa ni, cuba baca balik dalam kotak tu. Apa yang ada awak boleh masukkan. Tapi jangan salin semua. Janganlah Putrajaya, awak pun tulis Putrajaya kat bawah. Janganlah macam tu. Kita ambil dalam stimulus tu, dalam kotak tu, apa beberapa ayat yang penting. Awak boleh cuba ambil jawapan dari situ. Itu antara tips saya lah. Ada tambahan daripada Cikgu Aida? Untuk dari saya, saya cuba dari kertas 1. Kertas 1 sejam 15 minit. Kalau ikutkan sejam 15 minit untuk 40 soalan, kalau tekan kalkulator tu, satu soalan 1.8 minit je. Jangan lebih. Jangan terlalu 1.8 minit sahaja. Kalau dah lama sangat fokus tu, itu yang jadi ke belakang-belakang tu mulalah tak sempat. Kalau dah rasa tak boleh, skip lah, pergilah soalan tu. Jangan lupa untuk patah balik. Sebab 1.8 minit saja. Lepas tu saya tengok kadang-kadang pattern murid ni, jawab dulu. Nantilah baru tanda.
Janganlah macam tu. Soalan satu jawab terus tanda. Teruslah. Lagipun kamu dah berapa paper lepas kan. Dah banyak. Saya rasa dah cekap dah ni untuk menjawab OMR ni. Dan untuk kertas 2. Kertas 2 kita ada 2 jam 15 minit. Bahagian A, bahagian B. Bahagian A, cuba. Untuk sekarang ni pun bila buat latihan, cuba belajar set time. Bahagian A, 60 minit. 1 jam saja. 1 jam suku lagi untuk bahagian B. Kalau terlalu lama fokus di bahagian B, itu yang bahagian A, bahagian B tu yang jadi macam rubrik tak sempat. Kan kita nak jawab 2 soalan daripada 4 soalan. Cuba sekarang ni bila buat latihan, cuba buat set timer dekat phone tu. Bahagian A 60 minit, 1 jam aja. Biasakan. Kalau tak sampai 1 jam terus pergi bahagian B, okeylah, maknanya you pandai dengan arrange masa. Okey? Sebab takut nanti tak cukup masa bila dah terlalu lama di bahagian A nanti. Sebab soalan bahagian B tu banyak, panjang. Sebab kita nak mengarang, kan? Lepas tu kalau macam Cik Nita cakap tadi, fahamkan kata tugas. Kata tugas tu dah untuk situasi sekarang ni, masa sekarang ni yang kalau kecederaan ni, kata tugas tu sepatutnya dia dah dalam tangan dah. Banding mesti ada sama dengan beza, kan? Bila beza, beza saja. Jelaskan Ryan. Maknanya benda tu memang dah kena cekap lah. Sebab yang dah banyak sangat dah latihan dah buat kan, sepatutnya time tu dah tak ada masalah dah. Itulah dari saya. Alhamdulillah, setelah perbincangan kita panjang lebar pada hari ini, kami rasa itu sahajalah yang kami boleh kongsikan dengan calon-calon SPM. Semoga perkongsian kami pada hari ini memberikan manfaat dan seterusnya mendatangkan kejayaan yang cemerlang kepada calon-calon ekonomi SPM khususnya. Terima kasih Cikgu Aida, Cikgu Intan atas perkongsian. Penghargaan juga kami berikan kepada Tuan Zainal bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, Puan Nolia binti Samin, Timbalan PPD, Sektor Pembelajaran, Puan Yusnizan binti Yunan, SIIC Plus, Sains Sosial, Puan Ramlah binti Ramli, SIC Plus, Sains Sosial, Warisan Jayudi, Ekonomi, Ketua Panitia, guru-guru dan murid-murid ekonomi sekalian. Sekian, terima kasih daripada kami.